Macam start kan. Tutup balik. Okey, so LS2 baru saja mempamerkan ataupun dia menunjukkan kepada media model terbaru helmet mereka pada hari ini, dan ini adalah salah satu model helmet yang dipertontonkan kepada media hari ini. Anggaran untuk barang-barang ni sampai ke Malaysia lebih kurang pada bulan September. Okey, tapi ada salah satu helmet yang menarik perhatian saya. So ini adalah model LS2 Valiant Gear. So ini adalah saiz 3XL. So ngam ke tak ngam kan? So kita try dulu. Okay, so ini kita try tengok sini. Macam tak kan? Tutup balik. Nah, apa yang menarik tentang helmet ni, dia menggunakan sistem mekanikal generasi baru iaitu Turbulink with Expansion System, menggantikan sistem fixed roll pada model yang terdahulu. Apabila bahagian dagu ditolak ke bahagian belakang, mekanisme berkenaan akan mengembang sedikit untuk memberikan ruang melepasi visor sebelum dilipat rapat pada bahagian belakang cengkerang. Rekat ini juga menjadikan proses membuka dan menutup bahagian dagu lebih lancar selain menghasilkan profil helmet yang lebih kemas dan aerodinamik. Jadi, kepada anda yang menantikan helmet ni masuk ke pasaran Malaysia, tunggu, sabar sikit je lagi. Mungkin dalam bulan September, helmet ni akan berada dalam pasaran Malaysia. Senang, nak guna open face boleh, nak jadikan full face pun boleh. Sesuai kalau nak bawa dalam bandar, nak pergi kerja, bahkan nak pergi ride pun boleh pakai helmet yang macam ni.